Ini adalah PU Metal Deck. Tengah-tengah ni ada PU. Ini zinc. Bawah ni ada metal. Oke guys, ini adalah GLG KLIA Transit. Ini merupakan bangunan baru, dah 6 bulan beroperasi tapi masih tiada awning. Lubang-lubang yang korang tengok ini adalah untuk tiang support awning. Awning PU Metal Deck sepanjang 63 kaki, 12 kaki lebar. Tetapi tiang di 10 kaki sahaja. 2 kaki overlay. Mengapa dan kenapa owner memilih PU Metal Deck? Asalnya owner nak ACP, tapi aku maklumkan dekat kawasan ini panas. ACP tak ada penebat haba, tapi kalau PU Metal Form ataupun PU Metal Deck ada penebat haba. Jadinya bila letak awning kat depan ini, maka seronoklah pengunjung-pengunjung GLG KLIA Transit ini duduk santai-santai kat luar. Komen part 2 di ruang komen untuk tengok yang dah siap. Moga bermanfaat.